Nak resepi wrap tapi tak guna wrap? Jom saya share. Just ambil 2 keping rice paper, lepas tu potong setengah biji bawang besar dan kita hiris nipis. Tambah pula cendawan butang dan hiris nipis-nipis juga, dan kita boleh tumis bawang dan cendawan ni. Perasakan dengan garam, black pepper dan chili flakes dan kita tumis sampai layu. Bahan wajib ada 2 biji telur, tak kisah saiz apa-apa, dan perasakan dengan garam, black pepper dan chili flakes, yang ni optional. Sekarang tuang sedikit minyak dan ratakan dalam non-stick pan. Lepas tu letak rice paper tadi dan susun tomato yang kita dah hiris nipis-nipis. Tuang adunan telur dan ratakan. Lepas tu baru buka api dan biarkan telur masak. Bila telur dah masak, boleh alih dan biarkan dalam seminit lagi. Lepas tu tutup api. Sekarang boleh susun salad dan letak cendawan yang kita dah tumis dan letak cheese cheddar dan akhir sekali boleh lipat rice paper wrap ni. Dah siap.